praktiknya, apa yang kita nak kena buat bila kita tadabbur ni? Yang pertamanya dia panggil respon kepada ayat. Kita kena respon kepada ayat. Respon tu apa? Dia nak balas. Kalau dalam ayat Quran itu Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Bila kita mendengar tu, kita kena respon. Tentunya kita kena baca auzubillah. Jadi praktiknya bila kita mentadabbur ni, dia ada berniat mengamalkan ayat. Mengamalkan suruhan Allah. Ini secara praktiknya, ini tadi secara teori. Teorinya kita kena tahu terjemahan, kena tahu tafsir, kena tahu macam mana sikit untuk mendapatkan cara-cara kita nak keluarkan sikit daripada pengajaran ayat. Dari sudut praktiknya, kita kena merespon kepada ayat apa yang kita baca tu. Lepas tu berniat untuk mengamalkan suruhan Allah. Berniat untuk mengamalkan suruhan Allah. Yang ketiga, mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Mengambil iktibar. Ini asas-asas dalam Al-Quran. Asas-asas dalam Al-Quran. Nombor satunya ada tentang teori, nombor dua ada macam mana kita praktiknya. Dari segi teorinya tadi, kita kena tengok terjemahan, tengok sikit tafsir, tengok sikit istimbat dia. Istimbat ialah keluarkan pengajaran dan hukum daripada ayat yang kita baca tu. Dari sudut praktiknya, macam mana kita nak tadabbur ni? Ialah dari sudut praktiknya kita kena merespon terhadap ayat. Kan Rasulullah ni kalau dia baca ayat doa, dia akan doa. Dia jumpa ayat syurga, dia akan doa supaya masuk syurga. Dia jumpa ayat neraka, dia akan doa supaya selamat daripada neraka. Itulah respon Rasulullah terhadap ayat. Jadi kita pun macam itulah. Untuk kita mentadabbur ni, kita kena merespon terhadap ayat. Apa ayat itu suruh, kita cuba dengan berniat mengamalkan suruhan Allah dan mengambil iktibar. Kita mengambil iktibar. Saya akan cuba. Sebenarnya banyak lagi dia punya kaedah-kaedah tadabbur ni, tapi kita cuba untuk lihat contohnya tadabbur ni dalam surah-surah yang pendek ni.